Selamat datang ke channel Jeko Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu jangjang atau dalam bahasa Inggeris progression. Jadi untuk video ini kita akan tumpukan kepada bahagian pertama dahulu iaitu 5.1 jangjang arithmetic atau arithmetic progression. Jadi bahagian pertama sekali adalah kita perlu bezakan dua perkataan yang paling banyak kita nampak dalam bab ini iaitu jujukan dan jangjang. Jujukan dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai sequence, manakala untuk jangjang dipanggil sebagai progression. Sebenarnya mereka hampir serupa, cubanya jangjang tu ada syarat tambahan. Jadi untuk jujukan adalah sekumpulan nombor yang disusun mengikut sesuatu peraturan. Contohnya di sini adalah nombor perdana, di mana kita tahu nombor perdana tu sebenarnya adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan sendiri. Iaitu contohnya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi mereka ada satu peraturan yang khusus untuk layak menjadi nombor perdana. Jadi untuk jangjang pula, sebenarnya yang depan tu hampir serupa iaitu sekumpulan nombor yang disusun mengikut sesuatu peraturan dan dia ada syarat tambahan iaitu mempunyai suatu rumus. Contohnya di sini kita nampak ada nombor genap iaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi untuk jangjang ini kita boleh letakkan kedudukan untuk kita punya nombor. Contohnya nombor 2 ini adalah kita punya sebutan pertama. Yang 4 ni sebutan kedua. Yang seterusnya ketiga, keempat, kelima. Jadi di sini kita lihat dahulu macam mana kita tuliskan rumusnya. Contohnya yang pertama ni 2. Jadi 2 ni dia adalah sebutan yang pertama. Maksudnya dia adalah 2 darab dengan 1. Jadi untuk 4 pula dia adalah 2 darab 2. 6 ni adalah 2 darab 3. 8 ni adalah 2 darab 4. Dan 10 ni 2 darab 5. Jadi di sini kita boleh bentukkan rumus iaitu 2n. Dengan n kita adalah sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini untuk layak menjadi jangjang, dia mesti dapat bentukkan satu rumus. Dan untuk bab ini sebenarnya kita akan lihat dua jenis jangjang iaitu jangjang arithmetic dan juga jangjang geometri. Jadi di sini kita boleh fahamkan sebenarnya adalah jangjang ini sebenarnya adalah sejenis jujukan. Jadi jujukan tu adalah di luar, manakala kita punya jangjang adalah di dalam. Jadi semua jangjang itu sebenarnya adalah jujukan, tetapi bukan semua jujukan tu adalah jangjang. Jadi anda perlu faham dan beza dua perkataan ini yang akan anda nampak banyak dalam bab ini. Jadi saya harap semua dapat bezakan. Jadi mari kita lihat apa yang kita akan belajar dalam video ini atau bahagian ini. Jadi sebenarnya untuk jangjang aritmetik ni kita akan lihat dalam 3 bentuk atau 3 bahagian. Jadi yang bahagian pertama adalah kita akan belajar macam mana untuk kena pastikan satu jangjang aritmetik. Dan di situ kita akan belajar sifat-sifatnya, macam mana lupa bentuk jangjang aritmetik. Jadi seterusnya pula kita akan belajar untuk menggunakan rumus jangjang aritmetik iaitu macam mana menerbitkan rumus sebutan ke n iaitu Tn. Jadi di sini kita ada satu rumus di mana kita akan nampak beberapa pemboleh ubah. Ya, jadi nanti kita akan bincangkan. Dan seterusnya akhir sekali kita akan belajar untuk menerbitkan rumus hasil tambah. Jadi untuk hasil tambah tu kita akan nampak dia dalam bentuk Sn. Dia sebenarnya datang daripada bahasa Inggeris sum of n term. Manakala Tn itu adalah n term atau sebutan ke n. Jadi mari kita lihat apa itu jangjang aritmetik. Jadi di sini kita ada satu rumus sebutan ke n iaitu Tn bagi jangjang aritmetik. Jadi Tn itu adalah n term atau sebutan ke n. Sama dengan A iaitu sebutan yang pertama tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. N itu adalah kedudukan sebutan tersebut dan D itu adalah kita punya beza sepunya atau common difference. Jadi di sini saya akan bincang sikit kenapa kita ada N tolak 1. Contohnya kita gantikan N kita dengan 1 iaitu T1 sama dengan A tambah dengan 1 tolak 1 darab dengan D. Jadi di sini disebabkan 1 tolak 1 itu adalah sifar, maka kita punya sebutan pertama tu kita hanya tinggal A sahaja. Itulah kenapa kita punya sebutan pertama adalah A. Jadi kalau kita teruskan, contohnya kita gantikan N tu dengan 2. A tambah dengan 2 tolak 1 darab dengan D. Jadi di sini 2 tolak 1 tu 1, maka kita akan dapat A tambah D. Dan untuk sebutan seterusnya, contohnya 3.
kita akan dapat A tambah dengan 3 tolak 1 iaitu 2D. Jadi adik-adik semua nampak tidak? Sebenarnya kita punya sebutan tu, semakin banyak sebutan tu, dia akan tambahkan 1D, iaitu kita punya beza sepunya. Itulah macam mana datangnya jangjang aritmetik ini, iaitu jangjang aritmetik ialah satu jujukan nombor, iaitu satu kumpulan nombor yang ada syarat, dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemala kepada sebutan sebelumnya. Jadi pemala tu adalah satu nombor atau satu sebutan algebra yang tidak berubah lah. Jadi kita akan nampak dia akan semakin tambah satu pemala untuk sebutan yang seterusnya. Jadi itulah jangjang aritmetik. Jadi seterusnya kita lihat macam mana kita nak kena pasti satu jangjang aritmetik. Jadi seperti tadi kita nampak sebenarnya kita nak carikan kita punya D iaitu beza sepunya. Jadi kita akan tolakkan dua sebutan berturutan sama ada sebutan yang kedua tolak dengan satu atau sebutan yang ketiga tolak dengan dua. Jadi kita mesti pastikan dia adalah berturutan dan semak sama ada nilai ini ialah sama atau adakah dia adalah satu pemala tidak. Kalau sama bermaksudnya wujudnya beza sepunya iaitu D iaitu wujudnya satu jangjang aritmetik. Jadi mari kita lihat jenis contoh soalan yang pertama. Cari beza sepunya bagi setiap jangjang aritmetik berikut dan nyatakan cara jangjang aritmetik itu diperoleh. Jadi di sini soalan ni sebenarnya ini adalah jangjang aritmetik. Dia bukan minta kita tentukan adakah ini adalah jangjang aritmetik atau tidak. Dia cuma minta kita tentukan beza sepunyanya iaitu kita nak carikan kita punya D. Jadi di sini kita punya beza sepunya tu kita boleh wakilkan dengan huruf T iaitu kita gunakan sebutan pertama, kedua, ketiga. Jadi biasanya kita gunakan mana-mana dua sebutan yang berturutan. Contohnya 7X tolak 9X. Jadi kita dapat ni adalah negatif 2X. Dan kita boleh semak lagi. Kalaulah kita tak yakin kita nak semak, kita boleh gunakan sebutan yang ketiga untuk tolak dengan sebutan yang kedua. Jadi kita akan dapat ini adalah nilai yang sama, iaitu ini adalah kita punya beza sepunya. Jadi macam mana kita dapatkan satu jangjang ini? Ialah kita tambahkan. Jadi kita tuliskan sikit ayat. Negatif 2X kepada sebutan sebelumnya. Jadi macam tu sahaja. Jadi untuk B pula, kita tambah ini adalah satu logaritma. Jadi logaritma tu kita pun boleh tolak juga. Kita punya D sama dengan sebutan yang kedua tolak dengan yang pertama. Jadi di sini kita perlu ingat apa yang kita belajar dalam bab 4 iaitu hukum hasil bahagi. Jadi di sini kita boleh bahagi mereka sebab ini adalah tolak. Maka kita akan dapat ni bahagi dengan ni. Jadi semasa bahagi kita tahulah ini adalah asas yang sama, maka kita boleh tolak 1. Jadi log kita gunakan indeks 5 tolak 1. Maka kita dapat ni adalah 3 kuasa 4. Kalau nak cubakan 9 tolak 5 pun akan dapat nilai yang sama. Jadi disebabkan saya tak cukup luang, jadi saya tak tuliskan untuk sebutan yang ketiga tolak dengan 2 lah. Sebab di sini memangnya adalah satu jangjang aritmetik. Cuma kita perlu carikan beza sepunya sahaja. Jadi di sini macam mana dapatkan jangjang aritmetik ini adalah tambahkan. Jadi kita ambil beza sepunya iaitu log 3 kuasa 4 kepada sebutan sebelumnya. Jadi setiap kali kita nak carikan sebutan seterusnya, kita kena tambahkan kita punya beza sepunyanya. Jadi ini adalah jenis soalan yang pertama. Kita lihat soalan seterusnya. Jadi jenis soalan yang kedua adalah tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah jangjang aritmetik atau bukan. Beri justifikasi anda. Jadi di sini macam mana kita nak tentukan adakah ni jangjang aritmetik? Kita sebenarnya hanya tentukan adakah kita punya beza sepunya wujud atau tidak. Jadi kalau wujud, maksudnya kita ada jangjang aritmetik. Kalau tak wujud, maksudnya tiada jangjang aritmetik. Jadi kita hanya gunakan D1, maksudnya kita gunakan sebutan yang kedua tolak dengan yang pertama. Maka kita dapat 28 tolak 21 iaitu 7. Dan kita carikan lagi kita punya beza sepunya untuk sebutan ketiga tolak dengan kedua. 35 tolak 28 pun adalah 7.
Jadi di sini kita punya beza sepunya tu memang adalah sama. Atau kita punya beza tu memang sama, maka kita boleh panggilnya beza sepunya. Jadi di sini ialah jangjang aritmetik kerana wujud beza sepunya. Jadi beza sepunya tu maksudnya adalah yang bersama lah. Jadi di sini kita punya beza tu adalah sama untuk semua. Jadi ini adalah jangjang aritmetik. Jadi kita teruskan untuk soalan yang kedua. Sama juga kita nak semak. 5 tolak 2 kita dapat 3. Lepas tu kita cari lagi 7 tolak 5 tu adalah 2. Jadi di sini kita sudah nampak ni sudah lain. Sebenarnya kita sudah boleh cakap ini tak sama. Jadi bukan jangjang aritmetik kerana beza sepunya tidak wujud. Jadi sebenarnya nak tentukan adakah dia jangjang aritmetik atau tidak, kita hanya tolakkan dua sebutan yang berturutan. Lepas tu kita semak adakah beza ini adalah sama untuk semua beza dua sebutan yang lain. Jadi macam itulah. Jadi seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga dan keempat. Sebenarnya dia sama juga. Kita carikan kita punya beza sepunya adakah dia wujud tidak. Jadi 1/6 tolak 1/3. Nak tolakkan pecahan kita mesti samakan kita punya penyebut. Jadi 1/6 tolak dengan 2/6. Maka kita dapat ni adalah negatif 1/6. Lepas tu kita cari lagi satu pasangan. 1/9 tolak dengan 1/6. Jadi sekali lagi ini kena samakan kita punya penyebut. 6 dan 9 tu boleh jadi 18. Jadi darab 2. Ni darab 3. Jadi kita dapat 2/18 tolak dengan 3/18. Ini dapat negatif 1/18. Jadi jelas sekali ini sudah tak sama. Jadi di sini pun bukan jangjang aritmetik kerana beza sepunya tidak wujud. Jadi kita lihat soalan D pula. Soalan D ini kita nampak ni ada wujudnya sebutan algebra dalam kita punya sebutan. Jadi jangan bimbang, kita tolak macam biasa aja. Jadi sama juga 3 tolak dengan sebutan pertama kita letakkan kurungan. Selepas tu 3 tolak 3 negatif jadi positif X. Jadi kita dapat ni adalah X. Selepas tu kita punya D2, 3 tambah X tolak dengan 3, iaitu sebutan yang ketiga tu tolak dengan sebutan yang kedua kita dapat X juga. Jadi di sini dia adalah sama. Maka ni adalah jangjang aritmetik kerana wujudnya beza sepunya. Jadi jenis soalan ni sebenarnya agak senang saja. Kita hanya perlu semak adakah wujudnya D, iaitu beza sepunya. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya adalah kita perlu menerbitkan rumus sebutan ke N, iaitu Tn. Jadi di sini kita akan ada dua jenis soalan yang utama, iaitu sama ada soalan tu minta kita carikan sebutan ke N dengan gunakan formula carikan Tn. Jadi untuk carikan Tn tu kita mesti kena tahu dua nilai pemboleh ubah, iaitu apakah nilai sebutan pertamanya iaitu A dan apakah nilai bagi beza sepunyanya. Jadi biasanya kita perlukan dua nilai itu baru kita dapat carikan nilai untuk sebutan ke N, iaitu ganti masuk saja N tu. Selepas kita ada nilai A dan D. Dan seterusnya pula, jenis soalan yang kedua adalah diberi nilai sebutan ke N tu, kita perlu carikan nilai N, iaitu kita nak carikan kedudukan ke berapa sebutan tersebut. Jadi biasanya kita akan nampak dua jenis soalan ni lah. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi cari sebutan ke-8 bagi jangjang aritmetik. Jadi di sini yang pertama ni kita ada A, kita adalah negatif 3. Dan nak carikan D itu senang saja. 1 tolak dengan sebutan pertama, kita akan dapat ni adalah 1 tambah 3 iaitu 4. Kalau kita nak semak lagi, 5 tolak 1 pun adalah 4. Jadi di sini gantikan N tu dengan 8. Jadi negatif 3 tambah dengan 8 tolak 1 darab dengan kita punya beza sepunya iaitu 4. Jadi kita dapat ni negatif 3 tambah 7 darab 4 iaitu 28. Jadi di sini kita akan dapat ni adalah 25.
Jadi untuk B pula, sama punya langkah, kita ambil A adalah 47 dan kita punya D adalah 39 tolak 47 iaitu negatif 8. Jadi kita punya T21 tu ganti masuk saja 47 tambah dengan 21 tolak 1 darab dengan negatif 8. Jadi di sini sebenarnya kita boleh tekan kalkulator saja. Jadi saya pun tekan kalkulator. 47 tambah dengan 21 tolak 1 20 darab dengan negatif 8. Jadi di sini jawapan kita adalah negatif 113. Macam tu sahaja. Jadi sebenarnya tak susah, dia hanya perlu masukkan ke dalam rumus dengan carikan nilai A dan D kita adalah apa. Lepas tu kita hanya ganti masuk nilai N kita, lepas tu gunakan rumus untuk carikan nilai untuk sebutan yang ke N yang dinyatakan dalam soalan lah. Jadi begitulah jenis soalan yang pertama. Jadi jenis soalan yang kedua adalah diberi satu jangjang aritmetik dengan sebutan pertama ialah 5. Jadi di sini ialah A. Beza sepunyanya ialah 8 iaitu D. Dan sebutan ke N ialah 61. Cari nilai N. Jadi kita tulis balik kita punya rumus dahulu. Jadi apa yang diminta oleh soalan adalah nak carikan nilai N. Jadi kita ganti masuk semua nilai pemboleh ubah yang diberitahu oleh soalan. Contohnya Tn kita adalah 61. A kita adalah 5. Dan N itu adalah apa yang kita nak cari sekarang. Dan D kita adalah 8. Jadi apa yang kita buat, kita perlu bukakan kurungan dahulu dengan darab masuk 8. Jadi 61 sama dengan 5. 8 darab N, 8N. 8 darab negatif 1, negatif 8. Jadi kita nampak 5 dan negatif 8 tu kita boleh selesaikan dahulu, iaitu 61. 5 tolak 8 tu kita akan dapatnya negatif 3. Jadi negatif 3 tu kena pindah ke sebelah. 61 tambah 3 sama dengan 8N. Jadi 8N kita adalah sama dengan 64. N sama dengan 64 bahagi 8 iaitu sama dengan 8. 61 ni adalah sebutan yang ke-8 bagi jangjang aritmetik ini. Jadi begitu sahaja, senang sahaja. Jadi kita lihat pula jenis yang ketiga yang kita nak lihat, iaitu menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama. Jadi di sini kita ada wujudnya Sn iaitu sum of n term. Jadi kita ada satu rumus baru iaitu n per 2 kurungan 2a tambah n tolak 1 tutup kurungan darab d. Jadi di sini ini adalah rumus untuk sum of n term, iaitu nak carikan hasil tambah beberapa sebutan yang pertama ni. Dan disebabkan di sini kita dapat pecahkan Tn tu keluar, maka kita boleh katakan L sebagai kita punya sebutan terakhir, iaitu sama dengan Tn sama dengan A tambah dengan n tolak 1. Di dalam ni sebenarnya kita boleh pecahkan sikit keluar, iaitu kita pecahkannya keluar. Lepas tu kita akan dapat satu rumus yang baru. Rumus ini dan rumus ini sebenarnya adalah sama. Dan bila masa kita akan gunakan rumus ini adalah apabila kita tahu sebutan yang pertama dan sebutan yang terakhir. Maka kita boleh gunakan rumus ini. Dua rumus ni akan menghasilkan jawapan yang sama. Cumanya kita bergantung kepada situasi manakah maklumat yang dibekalkan. Kalau kita ada nilai A dan nilai D, kita gunakan rumus ni. Kalau kita ada nilai sebutan pertama dan sebutan terakhir, kita akan gunakan rumus ini. Dan di sini, kalau kita nak carikan nilai untuk suatu sebutan, kita sebenarnya boleh gunakan hasil tambah sebutan N tolak dengan hasil tambah untuk kedudukan yang satu sebelumnya. Contohnya, kalau kita nak carikan T10, kita boleh gunakan S10 tolak dengan S9, iaitu hasil tambah bagi 10 yang pertama tu tolak dengan hasil tambah untuk 9 sebutan. Maka kita akan dapat nilai untuk sebutan yang ke-10 tu. Jadi itulah maksudnya untuk rumus ini. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi soalan yang pertama itu adalah diberi satu jangjang aritmetik 3, 7, 11. Cari hasil tambah 26 sebutan pertama. Jadi di sini kita lihat apakah jenis maklumat yang dibekalkan.
Jadi 3, 7, 11 tu adalah jangjang aritmetik. Maka kita tahu ni adalah sebutan yang pertama. A sama dengan 3. Dan kita ada 3 sebutan yang pertama tu, maksudnya kita boleh carikan kita punya beza sepunya. Iaitu 7 tolak 3 sama dengan 4. Kalau kita nak teruskan 11 tolak 7 pun adalah 4. Maka kita ada dua maklumat ini yang paling penting untuk soalan ni. Jadi disebabkan kita sudah ada nilai A dan D, maka kita akan gunakan rumus Sn sama dengan N per 2. Lepas tu 2A tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. Kenapa kita tidak gunakan L? Kerana kita tidak tahu nilai sebutan terakhir tu. Kita sudah ada nilai A dan D, maka kita gunakan rumus ni. Dan soalan minta hasil tambah 26 sebutan yang pertama. Maka kita gantikan N tu dengan 26. Jadi 26 per 2. Jadi gantikan A kita iaitu 3. Lepas tu tambah 26 tolak 1 darab dengan kita punya D iaitu 4. Selepas tu kita sebenarnya hanya pemudahkan sikit. Ini 13. Ini dapatnya 6. Tambah dengan 25 darab dengan 4, 100. Maka kita dapat ni 13 darab dengan 106. Jadi sekali lagi kita perlu tekan kalkulator. 13 darab dengan 106. Maka kita dapat 1378. 1378 untuk soalan A. Dan kita nak carikan untuk B. Jadi kalau kita nampak ni hasil tambah untuk N sebutan pertama. Jadi di sini kita masih kekalkan Sn saja. Dan kita gantikan nilai yang kita ada iaitu A dan D kita. Jadi kita biarkan N tu dengan N. Jadi 2 darab dengan kita punya A 3. Lepas tu N tolak 1 darab dengan D iaitu 4. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuma pemudahkan apa yang kita boleh kira lah. 2 darab 3, 6. Kembangkan kurungan dalam tu 4N tolak 4. Jadi selepas tu kita hanya kembangkan saja. 6 tolak 4 tu dapat 2 tambah 4N. Selepas tu kita cuba pemudahkan. 2 dengan ni pemudahkan. 4 bagi 2 pun 2. Dan kita kembang masuk darab N darab N. Jadi dapatnya N tambah dengan 2N kuasa 2. Jadi inilah jawapan untuk soalan B. Jadi dia memang kekal dalam ungkapan algebra kerana kita tidak tahu nilai N. Jadi begitulah jenis soalan ni. Dan mari kita lihat seterusnya. Hasil tambah 6 sebutan pertama bagi suatu jangjang aritmetik ialah 120. Jadi di sini maksudnya kita ada S6 sama dengan 120. Dan hasil tambah 10 sebutan yang pertama ialah 800. Jadi S10 800. Cari sebutan pertama A dan beza sepunya D bagi jangjang aritmetik ini. Jadi di sini kita diberi dua nilai hasil tambah untuk bilangan sebutan yang berlainan. Dan kita diminta untuk carikan A dan D. Jadi kita cuba untuk isikan ke dalam rumus kita dengan nilai N sahaja. A dan D itu akan dikekalkan dan nanti kita akan gunakan penyelesaian persamaan linear serentak untuk carikan A dan D. Jadi kita ambil N 6 ini, kita gantikan 6 per 2 kurungan 2 darab A tambah dengan N iaitu 6 tolak 1 darab dengan D sama dengan 120. Jadi kita cuma cuba untuk pemudahkan ini. Kita dapat 3, ini 2A. 6 tolak 1 adalah 5D sama dengan 120. 3 ini boleh pindah untuk bahagikan 120. Maka kita dapat ni 2A tambah 5D sama dengan 40. Persamaan pertama. Yang kedua pula kita akan dapat ni adalah 10 per 2. 2A. Jadi kita ulang langkah yang hampir serupa. Cuma yang kita gantikan N tu dengan 10. Sama dengan 800. Jadi kita dapat ni 5. 2A tambah 9D sama dengan 800. Dan sekali lagi 800 tu boleh bahagi dengan 5. Kita dapat ni 2A tambah 9D sama dengan 160. Persamaan 2.
Jadi di sini kita nampak kita boleh gunakan kaedah penghapusan di mana kita boleh hapuskan kita punya 2A. Jadi kita hanya cuma gunakan persamaan 2 tolak persamaan 1. Kita akan dapat 9D tolak 5D sama dengan 160 tolak 40. Jadi kita akan dapat 4D sama dengan 120. D itu sama dengan 120 bahagi 4, iaitu kita dapat ni adalah 30. Selepas tu kita akan ganti balik untuk carikan kita punya A. Gantikan D sama dengan 30 ke persamaan yang lebih ringkas iaitu 1. Jadi 2A tambah dengan 5 darab 30 sama dengan 40. Jadi 2A sama dengan 2A tambah 150 sama dengan 40. 2A sama dengan 40 tolak 150. Jadi di sini saya ada kurang luang sikit. Jadi saya tambah muka surat yang kedua. Jadi saya tulis semula 2A sama dengan 40 tolak 150. 2A itu adalah sama dengan 100 negatif 110. A itu sama dengan bahagikan. Kita akan dapat ni adalah negatif 55. Maka selesailah soalan ni, iaitu kita diminta untuk tentukan nilai A dan nilai D kita. Jadi kalau kita nak uji adakah kita punya jawapan tu betul, kita boleh ganti masuk untuk carikan kita punya hasil tambah. Contohnya S6, iaitu hasil tambah 6 sebutan pertama tu 6 per 2. Ini cuma saya nak uji sajalah. Kalau selepas anda siap, anda nak uji adakah jawapan anda tu betul tidak, anda boleh buat macam ni, iaitu kita ganti masuk kita punya nilai saja. D kita 30. Dan kita boleh selesaikan ni 3 negatif 110 tambah dengan 5 darab 30 iaitu 150. Dan kita dapat ni adalah 40. Dapat 120 memang adalah nilai yang diberi itu. Jadi maksudnya kita punya nilai A dan D itu memang betul lah. Jadi ini hanya sekadar untuk semak jawapan lah. Kalau ada lebih masa. Jadi ini bahagiannya tidak semestinya perlu dibuat. Cumanya kita nak semak jawapan kalau kita rasa ragu-ragu. Jadi mari kita lihat soalan seterusnya. Jadi contoh ini adalah kita diminta untuk cari hasil tambah semua gandaan 4 daripada 30 hingga 100. Jadi seperti biasa kita perlu tentukan dulu apakah nilai A, D dan juga N-nya. Jadi di sini 30 ini, 30 bukan gandaan 4 kerana kalau kita bahagi kita akan ada baki. Jadi gandaan 4 yang paling kecil selepas 30 adalah 32. Jadi kita cuba senaraikan beberapa sebutan. Yang pertama tu 32, selepas tu 36, selepas tu 40 dan seterusnya. Jadi kita punya A itu adalah 32 dan kita punya beza sepunya tu memangnya adalah 4 lah. Kerana ini adalah gandaan 4. Atau 36 tolak 32 memangnya adalah 4. Selepas tu kita tidak ada nilai N. Walaupun anda boleh fikir 100 bagi 4 tu adalah 25. Tapi itu bukan N-nya. Jadi macam mana cari N tu, kita hanya tahu 100 tu adalah gandaan yang terakhir. Maka ini adalah Tn sama dengan 100. Jadi kita nak carikan 100 ni adalah sebutan yang keberapa untuk jenjang aritmetik ini. Maka kita akan ganti masuk ke dalam rumus yang kita belajar tadi, iaitu A 32 tambah dengan N tolak 1 darab dengan D, iaitu 4. Jadi di sini kita punya tujuan sebenarnya adalah nak carikan nilai N-nya. Jadi kita akan selesaikan untuk carikan nilai N. Jadi kita kembangkan ke dalam ni. Pada masa yang sama tu, kita sebenarnya boleh pindahkan 32. Jadi terpulanglah. Kalau you tak mau pindahkan pun boleh juga. Kita selesaikan sebelah ini dulu. Jadi kita akan dapat 32 tolak 4 tu adalah 28. Jadi kita pindahkan 28 tu ke sebelah dulu. 4N sama dengan 100 tolak 28. 4N tu sama dengan 72. Lepas tu kita bahagikan 72 dengan 4. Iaitu kita dapat ni adalah 18. Jadi di sini hasil tambah semua gandaan ni adalah
untuk 18 sebutan yang pertama, di mana kita ambil 18 per 2. 2 darab dengan A tambah dengan N tolak 1 darab dengan D iaitu 4. Lepas tu tutup kurungan. Jadi kita permudahkan dahulu. 9 ni adalah 64 tambah dengan 17 darab 4 68. Lepas tu ini 9 darab dengan 132. Jadi tekan kalkulator sahaja. 9 darab 32. 9 darab 132 1188. Jadi jawapan kita adalah 1188. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Mari kita lihat contoh terakhir. Cari bilangan sebutan bagi jangjang aritmetik 3813 yang perlu diambil supaya hasil tambahnya ialah 164. Jadi di sini kita diminta untuk carikan N sebenarnya. Kita diberi hasil tambah N sebutan pertama tu sama dengan 164. Jadi kita tahu nilai A-nya 3 dan D kita adalah 8 tolak 3 iaitu sama dengan 5. Jadi apa yang kita buat, kita hanya perlu ganti ke dalam rumus saja iaitu N per 2. 2 darab A tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. Sama dengan 164. Jadi sebenarnya kita hanya selesaikan untuk carikan N. Dan perhatikan di sini akan ada N kuasa 2 disebabkan N darab N nanti. Jadi kita cuba permudahkan ke dalam ni. Jadi di sini 6. Kembangkan ni 5N tolak 5. Sama dengan 164. Jadi kita akan dapat ni N per 2. 6 tolak 5, 1. Tambah 5N sama dengan 164. Dan perhatikan di dalam ni tak boleh bahagi dengan 2. Jadi apa yang saya buat tu, 2 tu saya pindah ke sebelah untuk darab ni. Jadi kita dapat N tambah 5N kuasa 2 sama dengan 328. Jadi kita pindahkan dan susun semula. Kita dapat 5N kuasa 2 tambah N tolak 328 sama dengan sifar. Jadi di sini kita perlu untuk faktorkan persamaan kuadratik ini, kita boleh gunakan kalkulator. Jadi saya akan ajar anda macam mana guna kalkulator. Pergi ke mod. Selepas tu anda cari equation. Jadi di sini dia punya kalkulator sudah siap-siap ada macam ni. Jadi A kita adalah 5. Selepas tu N kita adalah perkalinya 1 dan negatif 328 untuk C. Jadi kita akan dapat dua nilai, iaitu kita dapat yang pertama tu negatif 41 per 5. Jadi di sini kalau nampak N tu adalah negatif tu, ini semestinya bukan jawapan. Dan satu lagi adalah 8. Jadi kita boleh selesaikan dengan ni. N sama dengan negatif 41 per 5 dan N sama dengan 8. Jadi kita perlu pandai untuk susun semula ini. Jadi macam mana susun semula? Iaitu 5N tambah 41 dan ini adalah N tolak 8. Jadi di sini semestinya kita punya bilangan sebutan tu bukan nilai negatif. Jadi di sini N-nya adalah sama dengan 8 kerana N mesti lebih besar daripada sifar. Jadi kita punya bilangan sebutan tu adalah 8. Jadi begitu sahaja untuk soalan ini. Dan kalau kita nak buat kesimpulan untuk jangjang aritmetik, kalau kita perhatikan daripada rumus sebutan ke N atau hasil tambah sebutan ke N tu, kalau kita perhatikan, dalam tu ada beberapa pemboleh ubah. Iaitu bermula dengan N, iaitu kedudukan sebutan tersebut, A, sebutan pertama, atau D, beza sepunya. Jadi soalan tu sebenarnya boleh tanya daripada salah satu pemboleh ubah tersebut. Jadi kalau kita buat banyak-banyak soalan, kita memang akan kesan soalan tu memang akan tanya sama ada minta kita carikan nilai sebutan ke N atau kita diminta untuk carikan nilai pemboleh ubah dalam tu. Jadi saya harap adik-adik semua carilah buku rujukan atau buat lebih latihan untuk menguasai bahagian ini. Sebenarnya tak susah. Kita perlu berlatih banyak untuk bersedia dengan
soalan yang kita temui. Jadi begitu sahaja untuk bahagian video ini. Saya akan buat video bahagian kedua untuk jangjang geometri. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.